Korang tahu tak, projektor ni sangat sesuai untuk korang yang suka tengok wayang tu. Sebab saiz skrin dia sangat besar, kualiti gambar dia sangat lawa dan paling penting harga dia sangatlah murah. Tengok ni A2 Android projector daripada Smart Family Cinema. Dia punya design sangat cantik dan premium. Kualiti gambar dia sangat jelas dan terang. Tambah best, korang boleh adjust fokus dia pakai remote je. Disebabkan dia ni Android projector, korang boleh download apa-apa je apps yang korang nak dalam Google Play Store. Macam-macam apps ada. Korang nak screencast phone korang pun boleh. Dia ada built-in speaker juga dan ni kualiti built-in speaker dia. Kalau korang nak connect dengan speaker luar pun boleh juga sebab dia ada Bluetooth dan AUX port. Korang boleh tilt dia sampai 360 darjah. So korang boleh project kat mana-mana sudut yang korang nak. Dia ada sediakan mount port juga kat tapak dia ni. So kalau korang nak gantung boleh, nak letak kat tripod pun boleh juga. Kat belakang dia ni ada USB-A port, AUX port, AV port, HDMI port, IR port, speaker dan bawah ni power plug dia dan ke atas ni power button dia untuk korang on dia. So bagi abang sangat puas hati pakai projektor ni. Nak tengok wayang kat rumah hari-hari pun tak ada hal. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.